Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk video ini ialah jenis-jenis vaksin yang terdiri daripada vaksin mati serta vaksin torsoi. Dalam video ini, saya akan menerangkan komponen setiap jenis vaksin, fungsi dan fisiologi imuniti yang terlibat, konsep imunisasi, mekanisme hypersensitivity, kaitan vaksin, serta kaitan vaksin dengan pencegahan cakitan mosquito. Selamat menonton! Vaksin merupakan intervensi pencegahan utama untuk mengurangkan beban penyakit berjangkit dalam populasi. Pemahaman yang tepat tentang perbezaan antara vaksin mati dan vaksin toksoid membantu tenaga kesihatan menentukan penggunaan yang selamat dan berkesan serta memahami keperluan pengulangan dos atau suntikan penggalak. Vaksin mati. Vaksin mati atau inactivate vaksin mengandungi mikroorganisma patogen yang telah dibunuh atau diinaktifkan sehingga tidak boleh mereplikasikan di dalam hos, tetapi mengekalkan struktur antigenik yang mencetuskan respons imun. Komponen utama vaksin mati termasuk organisma yang telah diinaktifkan secara penuh atau antigen subunit. Adjuvant seperti aluminium salts untuk meningkatkan respons imun, serta bahan penstabil dan bahan pengawet untuk mengekalkan kestabilan formulasi. Mekanisme imunologi bagi vaksin mati bermula apabila antigen diambil oleh antigen presenting cells dan diproses untuk pembentangan pada molekul MHC kelas 2. Pembentangan tersebut mengaktifkan sel T helper CD4 positif yang kemudian merangsang sel B untuk berdiferensiasi menjadi plasma sel yang mengeluarkan antibodi, terutama peralihan daripada IgM ke IgG serta pembentukan memori B cell. Oleh kerana antigen dari vaksin mati tidak mereplikasi dalam hos, respons imun yang terhasil cenderung memerlukan dos penggalak untuk mengekalkan titer antibodi yang melindungi. Secara klinikal, vaksin mati biasanya lebih selamat untuk individu yang mempunyai imunokompromi berbanding vaksin hidup attenuated. Seterusnya, vaksin toksoid. Vaksin toksoid mengandungi toksin bakteria yang telah dinonaktifkan atau detoksifikasi sehingga tidak lagi bersifat toksik, tetapi merasakan epitope antigenik yang diperlukan untuk merangsang respons imun. Contoh yang biasa ialah tetanus toksoid dan diphtheria toksoid. Komponen utama vaksin toksoid termasuk protein toksoid itu sendiri, adjuvant untuk meningkatkan immunogenicity serta bahan penstabil dan bahan pengawet. Mekanisme imunologi vaksin toksoid melibatkan pemprosesan protein oleh antigen presenting cells, pembentangan pada MHC kelas 2 dan pengaktifan sel T helper CD4 positif. Sel T helper tersebut merangsang sel B untuk menghasilkan antibodi penetrant yang khusus menentang toksin sebenar. Antibodi penetrant ini menghalang toksik dari mengikat dan memusnahkan tisu hos. Vaksin toksoid juga memerlukan jadual penggalak untuk mengekalkan imuniti perlindungan kerana titer antibodi terhadap toksin boleh menurun dari masa ke masa. Fisiologi imuniti dan peranan imunisasi. Sistem imun manusia terdiri daripada imuniti semula jadi dan imuniti diperoleh. Imuniti semula jadi termasuk halangan fizikal, fagosit dan sistem komplement yang memberikan tindak balas segera tetapi tidak spesifik. Immunity diperoleh melibatkan limfosat B dan T termasuk pembentukan memory cells yang memberikan perlindungan jangka panjang. Vaksin meniru pendedahan antigen tanpa menyebabkan penyakit sebenar supaya sistem imun dapat membentuk memori B dan memori T. Semasa pendedahan sebenar terhadap patogen, respons sekunder berlaku dengan lebih pantas dan menghasilkan titer antibodi yang lebih tinggi berbanding respons primer.
Imunisasi juga menyumbang kepada konsep herd immunity atau immunity kelompok, iaitu apabila peratusan populasi yang imun mencapai tahap yang mengurangkan keboleh pindahan RO patogen sehingga kumpulan yang tidak boleh divaksin juga mendapat perlindungan tidak langsung. Sekarang saya nak terangkan tentang hypersensitivity berkaitan dengan vaksin. Reaksi terhadap vaksin biasanya ringan dan sementara seperti kemerahan dan pembekakan di tapak suntikan yang merupakan manifestasi keradangan tempatan. Reaksi hypersensitivity yang lebih serius seperti anafilaksis adalah jarang tetapi memerlukan tindakan kecemasan segera kerana ia dikecaskan oleh mekanisme IgE mediated hypersensitivity atau hypersensitivity jenis 1. Gejala anafilaksis termasuk urtikaria, bronchospasm dan hypotension. Reaksi imun yang bergantung kepada kompleks imun atau manifestasi autoimun juga boleh berlaku tetapi adalah sangat jarang. Pengurusan reaksi hypersensitivity termasuk triage segera, pemberian epinefrin bagi anafilaksis, pemantauan ketat dan merekodkan reaksi untuk pertimbangan kontraindikasi pemberian dos seterusnya. Seterusnya adalah jangkitan hospital dan kaitan dengan imunisasi. Jangkitan hospital atau dipanggil sebagai nosocomial infection merujuk kepada jangkitan yang diperoleh semasa penerimaan rawatan di fasiliti kesihatan. Imunisasi pekerja kesihatan memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan risiko pemindahan patogen dari kaki tangan kepada pesakit dan sebaliknya. Vaksinasi pekerja kesihatan terhadap penyakit seperti hepatitis B dan influenza dapat mengurangkan insiden jangkitan di persekitaran hospital. Selain itu juga, teknik aseptik semasa penyediaan dan pentadbiran vaksin serta penggunaan sling dan jarum yang sterile adalah penting untuk mengelakkan jangkitan pada tapak suntikan. Sebagai rumusan, vaksin mati dan vaksin toksoid adalah strategi pencegahan yang selamat dan berkesan untuk merangsang imuniti humoral dan pembentukan memori tanpa menyebabkan penyakit. Imunisasi terancang membantu mengurangkan beban penyakit dan mengekang penularan dalam komuniti serta dalam fasiliti penjagaan kesihatan. Pemantauan terhadap reaksi hypersensitivity dan pematuhan kepada amalan aseptik semasa pemberian vaksin memastikan keselamatan pesakit dan tenaga kerja kesihatan. Terima kasih kerana menonton.